Okey guys, ada satu tempat ni, ada satu stall ni dia jual banana pudding. Benda dah bagi tengok dalam TikTok dia. Bagi nak kita tengok. So bagi nak try. Oi degah hai Aduh, Assalamualaikum. Oh ni awak kata burger eh. Burger. Okey. Apa dia ada benarnya? Sebenarnya ni. Kita ada mi kari emak. Ada mi kari. Ni Dengan sambal kicap. dengan sambal kicap. Okey, next. Lepas ni kita ada popis. Ada popis. Ini mana popis ni? Popis. Ni popis. Macam-macam flavors. Ni Ni banana pudding. yang ni yang Soho ni. Ya betul. Okey. So lagi mi kari, popis. Lepas tu yang banana caramel. Okey, bagi no setiap satu apa kat dia tu bagi saya dulu. Okey, boleh eh? Alright. Tak saya buat Alright. Okey, ni dia buka tu guys. Ni perisa apa? kita nak buat ni perisa D&D. 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 Alah cantik. Okey, D&D guys. Kita tengok ni apa benda ni? Coklat kenapa? Ni milk chocolate. Milk chocolate. Milk chocolate. Okey, cantik. Okey, lepas tu kita bubuh white chocolate. Chocolate. White chocolate. Ni apa ni? Ni dark chocolate. Dark chocolate. Okey. Ni guys. Bakal laju sambung ijazah je eh. Mana sambung? Mana sambung? Pucuk alam. Okey, dark chocolate masuk dalam ni eh. Dark chocolate settle beres. Oh, ni proses goreng dia lah. Proses lepas tu jadi gini. Oh, bodoh netuk. Lepas tu coklat. Okey, faham. Abang tak boleh tengok ada kuali-kuali minyak dia ni. Dia guys, dia ni banana nuts. Dia dekat ni guys. Dekat kedai buah ni. Kedai buah ni tutup guys. Di sini. Ni papuak kedai dia. Ni apa benda sebenarnya? Dia Ni banana pudding. banana pudding. Anis pisang, puding pisang. Yang ni bulat-bulat benda. Ni biskut macam biskut telur. Biskut telur. Biskut telur. Okey. Bubuh. Okey, ni untuk ni berapa harga ni semakuk ni? RM8. RM8 sahaja satu sendok. Tekan. Oh, ini siapa cepat dia dapat ni guys. Ini siapa cepat dia dapat Nasib Alright. 2 sendok settle. Bagi gori hari ni guys. Bagi gori hari ni. Ni benda ni. Yang ni Strawberry strawberry pudding. pudding. Sedapnya. Boleh tak dalam peti ni? Boleh. Okey, baik tengok. Ni pun harga sama. Ni RM10. Yang boleh ada strawberry ni RM10. Banana pun ada kau. yang ni tak, yang ni strawberry. Ini strawberry saja. Okey, 2 sendok syahdu guys. Sedapnya ya Allah ya Tuhanku tu. Tu nampak. Sedap guys. Okey, 2 puding dah settle. Lepas tu tadi abang minta benda? Popis satu. Kita dip and dip. Lepas tu mi kari. Bosco. Tapi dia ada sambal kicap Ada sambal kicap. Oi. Tiba-tiba coach kita mari guys. Coach pusing sikit coach. Ni coach senang robik tersohor negeri Terengganu. Okey. Mi kari ada kuah kari, lepas tu ada kicap dia. Ya betul. Ya Allah, mana kicap dia? Ada dekat dalam. Ada dekat dalam tu dah. Okey, ada kicap dia dalam. Okey, baik. Okey, baik. Yang ini semua berapa harga? 10. Lepas tu yang tu 8, yang tu 10, 28. Popis? 13. 28 campur 13, 31. 31 betul. Okey, baik. QR ada QR. Okey, abang dah beli guys. Settle guys. Banana buds. Ni cikgu dia nak mari beli pula katanya. Cikgu biasa makan sini kau? Biasa. Sedap tak? Sedap. Sedih. Ni cikgu kau? Ni adik cikgu. Adik cikgu. Ingat ke bini cikgu? Adik cikgu. Salah. Cikgu bujang lagi Bujang. Ya Allah. Okey ni guys, beres. Settle. Okey, baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey guys, selesai. Banana buds. Settle. Settle cerita aku. Kita cari benda lain pula.